Hari-hari kencing berbuih itu bukan normal ya tuan-puan. Kencing berbuih ni dah kira bahaya ke? Apa risiko dia? Okey, jom saya explain dari awal sampai ke tahap yang lebih kritikal. So mula-mula kencing berbuih ni kadang-kadang normal je sebab air kencing kita pekat, keluar laju ataupun kita kurang minum air. Tapi kalau buih tu tebal, banyak dan tak hilang-hilang tu boleh jadi tanda kepada masalah proteinuria. Maksudnya ada protein bocor dalam air kencing kita. So actually dia ada 4 jenis tahap atau tahap awal, tahap pertengahan, tahap sis dengan tahap kritikal. Untuk tahap awal ni biasanya protein dah mula bocor. Pesakit biasanya tak ada rasa sakit untuk tahap ni. Yang nampak cuma kencing berbuih disebabkan tanda nefron iaitu unit penapis dalam buah pinggang dah mula longgar. Filter yang sepatutnya tahan protein dalam darah tak mampu nak kawal sepenuhnya. Untuk tahap nombor 2 ni adalah tahap pertengahan. Bila kebocoran tu makin banyak, badan mulalah hilang protein-protein penting tu. Kesannya apa? Pesakit akan mula rasa letih, lemah, cepat penat. Lepas tu mulalah muncul bengkak pada kaki, muka ataupun dekat bahagian keluar tapak mata sebab protein yang sepatutnya kawal cair dalam badan dah mula hilang. Ketiga adalah tahap yang lebih serius. Protein hilang secara berterusan buatkan tekanan darah kita pun boleh naik. So kenapa? Sebab buah pinggang yang rosak dah tak boleh kawal keseimbangan garam dan juga air dalam badan. So masa ni risiko hypertension makin tinggi dan tekanan darah tinggi ni pula akan mempercepatkan kerosakan pada buah pinggang kita. Last kali ini tahap yang lebih kritikal iaitu kalau berlarutan tanpa rawatan biasanya nefron ni akan banyak rosak. Penapisan akan makin lemah. Toksin dan sisa dalam darah akan mula terkumpul. So pesakit akan masuk tahap chronic kidney disease ataupun CKD. Dan kalau sampai tahap 4 ataupun tahap 5, pesakit perlu buat dialisis ataupun transplant sebab buah pinggang dah tak boleh berfungsi langsung. Jadi nampak tak perjalanan dia? Bermula dengan simptom kecil, kencing berbuih je. Tapi kalau dibiarkan, boleh bawa kepada buah pinggang gagal berfungsi sepenuhnya. Dia kata puan yang bertanya tadi, risau dengan masalah buah pinggang disebabkan masalah kencing berbuih tadi. Puan boleh cuba Nefrosin keluaran Furamed ni. Dalam Nefrosin ni dia ada bahan aktif puan yang bantu meningkatkan kesihatan buah pinggang kita dan juga kesihatan nefron. Ada kajian menunjukkan bahawa Nefrosin ni boleh bantu turunkan tahap urea dan kreatinin dalam darah kita. Maksudnya apa? Beban pada buah pinggang jadi lebih ringan dan risiko kerosakan pun boleh dikurangkan. Dosage Nefrosin ni ada 500 mg dan tuan-puan boleh amalkan dengan ambil 2 pagi dan 1 waktu malam. Andai kata tuan-puan ada amalkan ubat daripada hospital sekarang, kita minta jarakkan sekurang-kurangnya 1 jam baru ambil Nefrosin ni. Dan dalam tempoh 90 hari, kalau tak ada kesan walaupun perubahan kecil sekalipun, jangan risau, HQ Furamed ada sediakan money back guarantee. Mengikut kajian daripada pakar perubatan, Nefrosin ni kena ambil sekurang-kurangnya dalam tempoh 90 hari. So set yang paling sesuai untuk permulaan boleh ambil set 4 percuma 1. So macam mana nak dapatkan? Boleh tekan saja butang yang saya sediakan di bawah.